Korang masih nak tahu tak mana sotong kan? Jom. Jom aku awak korang ni. Tu dia. Sotong buntut jahat guys. Welcome to Top Tigurun. Jom guys. Pertama-tamanya kita kena ambil nasi dulu guys. Jom kita pergi ambil nasi dulu. Ambil nasi dalam. Lepas tu kita beratur kat sini. Kita beratur. Tu kau tengok tu. Best guys. Best. Kau tengok tu. Dari sini dah menitik-nitik air liur yuk. Kau tengok Nanti dia bagi pilihan. Dia bagi korang buat pilihan. Nanti dia nak timbang. Lepas tu bila dah timbang, nanti dia akan sebut harga. 100 gram bersamaan RM14.5 tak silap aku. Nanti korang kira lah kan berapa. Alamak, tak cukup pula. Tambah lagi. Tambah lagi. 2 ekor. Satu ekor ni bang. Ini kau ni. 40 ni. Lepas tu bila kita kata boleh, baru dia potong. Memang jahat guys. Sotong ni memang jahat ni. Tengok tu. Ya Allah Akbar. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Jahat tu. Tengok. Jahat ni. Jahat tu. Jahat sungguh ni. Power abang ni. Memang power lah abang ni. Okay, siap. Ayam goreng. Lepas tu ada salad, nasi kosong. Bismillah. Power again. Power. Memang power tu. Memang sedap. Kita datang memang nak sotong dia ni. Memang nak sotong dia. Sotong buncit jahat guys. Panas pula. Panas ayam goreng dia, panas tu. Ayam goreng pun makanan dia punya sambal sotong ni memang sedap. Allahu Akbar, sedapnya. Penuh orang tu. Penuh manusia. Nasib baik kami dapat seat. Dapat tempat duduk lah. Tu kau tengok sambal dia. Tak cukup aku sambal dia tu. Makan nasi putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedapnya. Tahu-tahu licin guys. Tahu-tahu licin. Sambal dia ni memang sedap ni. Clear aku kerja kan. Clear sambalnya saya kerja kan. Tu. Suapan-suapan yang terakhir ni. Lepas tu dia ada set-set yang macam ni. Kalau korang nak buat tempahan awal pun boleh. Dia ada bagi nombor sekali apa semua kat situ lah. Tu sotong buncit dia jahat guys. Lepas tu kat sini ada bahagian untuk korang lekatkan stiker lah. Kalau rider ke apa boleh lekatkan stiker. So macam ni lah keadaan waktu saya sampai tu. Okeylah semua. Bye. Jumpa korang di video yang akan datang. Sotong buncit jahat.